Proton CVT ni selalunya dia overhaul sebab apa kan? Kadang-kadang pelik. Selalunya kita tengok model Honda je yang selalu kena overhaul gearbox ni. Tapi Proton CVT pun sebenarnya banyak juga. Dia punya ratio masuk bengkel ni, Honda dengan Proton ni lebih kurang je. Jadi kalau macam Honda CVT ni, dia overhaul sebab stay back putus selalunya. Tapi kalau macam Proton CVT pula, apa masalah dia sampai nak kena overhaul? Selalunya Proton CVT ni, dia problem pada bahagian puli CVT dia. Untuk Proton CVT, kalau kata problem pada bahagian puli CVT, kita sebagai workshop yang membuat baik puli gearbox, kita suggest tukar puli yang baru. Sebab dia membantu untuk memanjangkan jangka hayat gearbox Proton CVT itu sendiri. Stick back untuk Proton CVT ni agak tahan sebenarnya kan. Tapi ada juga kes putus. Proton Saga, Proton Preve, Proton Exora, Suprema S. Inilah yang model-model yang selalu masuk dekat workshop kita dengan masalah stick back putus ataupun masalah pada puli. Tapi yang specialnya Proton CVT ni, kebanyakan customer kita yang datang, dalam mindset kepala diorang dah fikir nak kena overhaul. Tapi selepas kita cek, rupa-rupanya masalah pada diorang punya sensor sahaja. Nak tukar sensor tu pun tak perlu nak turun gearbox, tak keluarkan kos yang terlalu tinggi. Senang cerita, gearbox dia okey, cuma sensor saja yang problem. Ini Proton CVT banyak kena kes macam ni. Untuk korang kat luar sana, kalau kata ada pakai model Proton CVT ni, kalau ada masalah dengan gearbox korang, jangan risau dulu. Apa-apa datang kita punya workshop Transmatic Automotive, buat checking dulu gearbox korang. Baru korang tahu masalah sebenar gearbox Proton CVT korang tu. Okay, so jangan lupa ada masalah gearbox, kontak kita orang di Transmatic Automotive, Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat sahaja kita cuti.